Assalamualaikum, Mat, Mina. Okay, guys, hari ni kita nak review satu lagi MPV, mini MPV dalam keluarga Toyota. Okay, so dekat belakang saya ni ada satu unit Toyota Noah Exec tahun 2023. Okay, so kita yang ini model baru untuk Toyota Noah. Okay, so kita check out lah apa yang menarik dekat unit ni. So sebelum tu, saya minta tuan-tuan subscribe, like, share dan komen untuk video saya. So jom kita check out. Okay, jumpa. Okay guys, dekat depan ni saya ada satu unit Toyota Noah Exec tahun 2023 ya. Okay, so ini adalah version baru untuk Toyota Noah. Kalau sebelum ni kita tahu tahun 2020 ke atas sampai ke tahun 2022 dia punya kita panggil Toyota Noah double by Trigan. So yang ini adalah totally new untuk Toyota Noah Exec tahun 2023 So macam inilah rupa depan dia, masih lagi mengekalkan dengan grill yang besar dekat depan tu. Tapi unit ni datang dah siap dengan Modelista body kit original daripada Jepun sampai ke belakang. Okey, so yang ini dia punya lampu pakai 3i LED, nampak tuan-tuan 3i LED. Lepas tu dia ada DRL dekat situ dan signal dia dekat situlah. So dia datang sekali dengan dah ada dengan fog lamp kiri dan kanan, fog lamp So macam biasalah kepada peminat-peminat Toyota Alphard ataupun Velfire, Voxy ke Noah ke, dia orang nak ni dia punya body kit Modelista original. Okey. So kereta ni warna hitam, kali hitam. Okey, memang cantik. Ini belum polish lagi ni. Kalau polish, coating, berkilat macam kepala saya. Okey, so macam inilah rupa bentuk sport rim dia. Menggunakan saiz 17 inci. So dia punya design dengan Voxy Exec adalah sama design dia macam ni saiz tayar adalah 17 inci rim dia Okey. So, kereta ni dia datang sekali dengan dua power door. Dia ada dua power door dan dia ada juga dua dengan satu power boot. Okey. Okey guys, so macam nilah rupa belakang dia. Okey, daripada segi design lampu dia, lampu merah dia yang macam ke tepi macam ni. Kalau yang design lama, dia lampu dia, brake dia di sini. Dia dengan Voxy dia sama di sini. Kalau Voxy dia color, dia punya casing tu clear. Kalau Noah dia dah ada sekali dengan yang lampu merah. So yang ini dia tukar jadikan macam ni, LED. Okey. Emblem dia dekat sini. Okey. So datang dah siap dengan body kit. Memang cantik guys, memang cantik. Unit ni dia bertambah cantik sebab grade dia adalah grade 5A. Mileage baru 10,000 sahaja. Okey. Handsome teruk, memang handsome teruk macam ni. Okey, so ini adalah salah satu option untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tengah mencari kereta untuk family selain daripada Alphard Velfire. Kadang-kadang diorang tak nak kereta yang terlalu besar macam Alphard Velfire, nak yang bersaiz kecil tapi MPV. Option lain selain Serena, Spada ataupun Voxy, inilah dia Toyota Noah. Okey, daripada segi ruang dalaman pemandu. Okey, ini dia punya steering dia dengan leather dekat sini. Multifunction steering, dia ada cruise control apa semua. Lepas tu untuk control volume radio dekat sini. Okey, radio dia pakai 10 inci setengah punya saiz. Okey, dia ada Apple CarPlay dengan Android Auto. So kalau katakan macam biasalah, kalau kereta Jepun ni
dia punya original player, frekuensi dia tak tinggi. Okey, tak tinggi. Kemungkinan yang ini boleh sampai kepada 94 frekuensi ataupun 95. Boleh cuba. Okey. Tapi kalau nak dapatkan macam frekuensi 100 lebih tu memang jaranglah berlaku. So unless kalau kita tukar kepada Android player. Okey, dekat luar banyaklah kita boleh tukar dekat luar. Sejak lagi dengan 360 camera dah banyak sangat dah. Ekstra luar boleh dapat. Okey, so macam ni lah dia punya infotainment dia. Kita tengok reverse camera dia macam mana. Yes, siap. Okey, dekat sini dia punya panel untuk aircon. Okey, untuk aircon belakang, controller pun ada dekat sini. Lepas tu unit yang baru ni tahun 22 ke atas, untuk Voxy SZ ke Noah SZ ke, dia dah tak ada dah brake. Ni brake kaki ni dah tak ada dah. Okey, handbrake kaki tak ada dah. Dia menggunakan electric parking brake, EPB. Okey, so dia ada sekali dengan brake hold, dia ada eco mode dengan ada traction control kat sini lah. Okey, selain daripada tu, dekat ruang ni kita boleh gunakan untuk letak telefon kita sewaktu charge. Ni dia ada slot kat sini ada type C dengan USB. So boleh gunalah salah satu. Okey. Alright. Mileage tu tuan-tuan tengok baru 10,000 sahaja, grade 5A. Tahun 2023 tuan-tuan. Okey, so dekat sini dia ada satu lagi kompartmen. Okey, boleh simpan barang. Selain daripada tu dekat sini lah. Okey, yang ini unit ni dah datang sekali dengan dashcam. So boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Apa lagi dia ada kat sini? Dekat sini dia ada armrest. Dekat sini, dalam sini dekat armrest lah, dekat armrest di konsol. Dia ada kat dalam ni. So boleh simpan barang-barang tuan-tuan tak ada masalah. Dia tak adalah sebesar macam Alphard Velfire punya konsol, tapi boleh pakai lah. Ini untuk HDMI. HDMI slot ada dekat sini. Saya boleh connect dekat sini. Kalau kita pakai Mystic apa, boleh pakai dekat situ. Dan kita boleh connect dekat roof monitor, nak tengok YouTube ke apa, boleh pakai. Okay, so cup holder ada dekat sini satu, cup holder 1, 2, 3, ada lagi 4, 5. Depan saja dah ada 5 cup holder. Sorry. Kan? Sedap-sedap cakap Okay. Kereta ni untuk Voxy SZ, Noah SZ, dia datang dengan half leather seat. Nampak design dia memang menarik tuan-tuan half leather seat. Okay, so lebih selesa lah. Memang selesa lah, size dia apa semualah. Okay, so yang ini untuk Voxy dengan Noah yang baru, dia dah siap dengan table tengah ni, side table ni, dan dia dah sediakan sekali dengan 2 slot charging untuk type C. So untuk row tengah takkan gaduh lah nak pakai tempat untuk charge telefon. Anak-anak takkan gaduh. Okay. Dan unit ni dah siap sekali dengan roof monitor. Itu dia tu. Boleh pakai. Memang boleh pakai. So ini dia punya control untuk aircon tuan-tuan Engine dia 2.0 liter. Okay. So kalau katakan atas highway tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia punya engine dia lebih ringan daripada Voxy dengan Noah yang lama. Okay, dia punya power lebih lagi daripada model yang lama. Okay, so yang ini pun dah siap dengan side curtain. Itu dah ada side curtain. Alright. Alright, so macam ni lah rupa daripada dalam dia. Okay, row tengah dan row ketiga. Alright, so dan dia punya belakang, ruang bonnet dia agak luas. Ini tak ada masalah ni kalau kita nak susun lagi dekat sini. Satu saya secara random lah saya ingat boleh susun kalau bag tu orang besar macam ni ada 1, 2, 3, 4. Macam tu lah lebih kurang. So kalau katakan yang bawah ni nak simpan barang pun boleh. Unit ni tak ada spare tire. So bila tak ada spare tire, dia akan bagi pump. Yes, so boleh gunalah. Boleh guna tuan-tuan Alright.
Okay, so Toyota Noah SZ tahun 23, grade 5A, mileage baru 10,000, datang dah siap dengan Modelista original body kit daripada Jepun. Okey tuan-tuan, untuk kereta ni saya nak niagakan dengan harga 186,000 on the road price dengan 8 tahun warranty, unlimited claim, unlimited mileage, open workshop satu Malaysia. Okey, 186,000 on the road price tuan-tuan, tahun 2023, grade 5A, mileage 10,000, dah siap sekali dengan Modelista body kit. So jangan tunggu-tunggu lama-lama. Tuan-tuan cepat dering saya 0197292696. Okey tuan-tuan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.